9 jam. Ni dan pukul 8 minit. Satu bila makan ni sebab apa yang kau tak main game ni? Sebab dia dah mula rosak. Dah mula apa, berhenti. Tu masa ni dah nak hilang. Dia macam game dulu lah. Aku sebab panas kot. Terdedah pada panas. Mungkin lah. So rumah batu ni rumah kayu. Rumah kayu pun panas tu. Kalau zinc dia panas, zinc. Di sana demam. Jadi kalau demam nak penting. Ni nanti orang nak bunting lagi ni. Lepas raya ni orang mesti nak bunting. Siap minta ni lagi. Siap rasuah lagi. Tak mainan. Minta apa? Nakal bahasanya Api akan beritahu apa Adi kan pasal Richard GTM. Adi nanti hari Senin jangan balik. Hari Ahad yang Sabtu Ahad jangan balik tau. Balik hari Senin. Nanti Adi kena tinggal. Nanti Adi rugi kalau tu Cik Jan dia pergi JM dengan Pakcik Wapin dan Pakcik Muiz. Lepas tu Ibrahim dah mula bunyi mercun. Tan 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 tan. Kalau dah seminggu kan nanti dia akan tu dah bunyi tan 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 tan. Dah berbunyi dah mercun. Berbunyi. Kejap lagi banyak dah bunyi. Last kali banyak lah. Tak 9. Dah kot 7. Hari Khamis lah ini. Khamis bukan Jumaat. Macam ni Khamis malam Jumaat je ni. Khamis malam Jumaat ni. Khamis ke Rabu ni? Semalam Rabu kan? Semalam Rabu. Ada ni Khamis. Ni Khamis ni. Besok dia jauh Jumaat. Pok tak bunyi. Lepas tu bulan 2. Tapi tahu tak jawapannya apa dia? Baju paling pelan ke? Baju paling belakang ada dah masuk.
Dia lagi 2 hari ni, yang last day ni kau rakam. Sebelum budak tu ni lagi. Boom. Itu dun 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 dun. Kau 27 pula dik. Yang jin. Jin kan lambat. Betul lah ni 27. Kan? Jadi ni kau lambat ni. Ya. Ni 27 ni. Jadi ni lambat ni. Cepat lah. Cepat. Dia tu 27. 9 Ramadan jadi kejap je. Dia lagi 10 seminggu, 10 hari. Part 1 apa? Ustaz tu cakap part 1 pengampun dosa, tak silap pun. First kan Sabtu, lepas tu Ahad. Tu Ahad kan, lepas tu 17. Kan ada 2 ni kan. Jadi minggu yang kedua ni ada jual apa? Sabtu minggu kedua ni jual apa? Betul. Cun. Minggu kedua ni. Sabtu minggu kedua baru jual mercun. Jual mercun. Nanti kau tengok lah mercun mana yang undang. Biasa yang murah yang kat depan tu yang murah. Dia kat belakang mahal. Ya. Ni kat tempat Cina mahal. Cina kalau jual, dolar berapa? Dia jual mercun naga pun dah RM25 ke 30 dia jual. Orang India lagi mahal dia jual. 35 mercun naga.